Babun min fadailil ansar radhiyallahu anhum. Oh, ni kita baca dah gitu kan, baca belakang lah. Jadi terjemah sajalah. Antara kelebihan Ansar radhiyallahu anhum, Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya ayat idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma turun berhubung dengan kami, yaitu Banu Salimah dan Banu Harithah. Kami tidak suka kalau ia tidak turun, kerana firman Allah Azza wa Jal, wallahu waliyuhuma, Allah adalah pembela atau pelindung dua golongan itu, ataupun mengasihi kedua golongan itu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, ampunilah golongan Ansar dan anak-anak orang-orang Ansar dan anak-anak kepada anak-anak orang-orang Ansar. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Anas, dia menceritakan kepada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beristighfar, yang meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang Ansar. Qala, kata perawi, wa ahsibuhu qal, saya rasa dia berkata, wali dharariyil Ansar, dan untuk zuriat ataupun keturunan orang-orang Ansar, wali mawalil Ansar, dan untuk mawali orang-orang Ansar. La asyukku fi, saya tidak syak, saya tidak syak tentang dia kata li mawalil Ansar itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah melihat kanak-kanak dan wanita, orang-orang perempuan pulang dari kenduri kahwin. Nabi SAW bangun tercegak, lalu bersabda, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya, ya Allah, kamu adalah antara orang yang paling aku kasihi. Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya, beliau maksudkan orang-orang Ansar. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya ada seorang perempuan Ansar pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersendirian dengannya, bersama-samanya sahaja, tanpa ada orang lain dekat mereka berdua. Baginda bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kamu adalah manusia yang paling aku sayangi. 3 kali Nabi SAW kata begitu. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik lagi bahawa Rasulullah SAW bersabda, innal ansar karishi, sesungguhnya orang-orang Ansar itu adalah karishi, asal maknanya perut dalam. Tapi di sini maksudnya iaitu orang-orang yang istimewa di sisiku. Wa aibati, dan tempat menyimpan barang-barang berharga kepunyaanku. Sesungguhnya manusia akan semakin ramai, tetapi mereka akan semakin sedikit. Faqbalu min muhsinihim, oleh itu kamu terima baiklah orang-orang yang melakukan kebaikan dari kalangan mereka, dan kamu maafkanlah orang yang bersalah di kalangan mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Abi Usaid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perkampungan Ansar, yakni golongan Ansar, ialah Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal,
kemudian Banu Al-Harith bin Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Bagaimanapun setiap golongan Ansar itu baik. Ada kebaikan pada setiap golongan Ansar itu. Sa'ad berkata, ma ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina. Nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melebihkan orang lain daripada kita. Faqila, maka ada orang berkata kepadanya, bagaimanapun dia telah melebihkan kamu daripada sekian ramai orang lain lagi. Dengan syarat yang Imam Muslim meriwayatkan supaya tadi juga makna hadisnya. Jadi beberapa sanad selepas tu membawa cerita yang sama. Cumanya hak akhir ni tak ada sebut kata-kata Sa'ad tadi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad bin Talha, katanya saya telah mendengar Aba Usaid berucap di hadapan Ibni Utbah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puak Ansar ialah puak Bani Najjar, dan Bani Abdul Ashhal, Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, dan Bani Sa'idah. Demi Allah, kalau saya nak melebihkan sesiapa, nescaya saya melebihkan dengan cerita ni keluarga saya, puak saya, tapi saya tidak berlebih. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aba Usaid lagi, dia bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puak Ansar itu Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banu Al-Harith bin Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Bagaimanapun pada setiap puak Ansar itu ada kebaikan. Kata Abu Salamah, qala Abu Usaid, uttahamu ana ala Rasulillah, saya tertuduh berdusta atas nama Rasulullah kalau saya berdusta. Saya tertuduh mengada-ngadakan atas nama Rasulullah jika saya berdusta. Jika saya hendak berdusta, tentu saya mulakan dengan kaum saya, yaitu Bani Sa'idah. Kenyataan itu sampai kepada Sa'ad bin Ubadah. Dia pun berasa sedih, dan dia berkata, kita diletakkan di belakang dan paling akhir antara empat golongan itu. Kamu pasanglah pelana pada himar saya tu. Saya nak pergi berjumpa dengan Rasulullah, Tetapi anak saudara dia iaitu Sahal bincang dengan dia, cakap dengan dia. Dia kata, adakah kamu nak pergi menolak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu. Tidakkah cukup kepadamu kaum kamu itu berada pada yang keempat daripada empat tu? Dia pun tak jadilah, balik semula. Dan berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan dia suruh orang buka semula pelana hemar dia tu, dan dibukalah, dibual. Riwayat daripada Aba Usaid lagi, dia kata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda supaya tadi juga. Cuma dia tak ada sebut kisah Sa'ad bin Ubadah suruh orang bubuh pelana di atas hemar dia tu, tak ada lah. Lagi riwayat daripada Abu Salamah dan Ubaidullah bin Abdullah bin Uzbah bin Mas'ud, mereka berdua mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berada dalam satu majlis yang besar orang-orang Islam, aku nak ceritakan kepada kamu tentang golongan Ansar yang terbaik. Kamu nak kan? Mereka jawab, tentulah nak, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, Banu Abdul Ashhal,
Mereka bertanya, lepas tu siapa wahai Rasulullah? Dia kata Banu An-Najjar. Kemudian mereka tanya lagi, siapa pula wahai Rasulullah? Dia kata Banu Al-Harith bin Al-Khazraj. Mereka tanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Dia kata kemudian Banu Sa'idah. Qalu, mereka tanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, kemudian pada setiap golongan Ansar itu ada kebaikan. Sa'ad bin Ubadah pun bangun dengan marah. Dia berkata, anahnu akhirul arba'? Adakah kita yang terakhir daripada 4 golongan itu? Bila Rasulullah SAW menyebutkan nama kumpulan ataupun puak mereka itu, dia hendak bercakap dengan Rasulullah SAW, tetapi beberapa orang dari kaumnya berkata kepada dia, duduk, suruh dia duduk. Tidakkah engkau puas hati Rasulullah SAW sudah sebut nama puak kamu pada yang keempat tu? Sudah sebut nama kamu. Dalam nama dia sebut tu, dia sebut juga nombor 4 tu. Orang yang dia tinggalkan dan tidak sebutkan nama, kumpulan ataupun puak yang dia tidak sebutkan nama, itu lebih banyak lagi daripada hak dia sebut nama tu. Maka tak jadilah Sa'ad bin Ubadah nak bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ni kelebihan Ghifar, Aslam, Juhainah, Asja', Muzainah, Tamim, Daus dan Tayyib. Antara kelebihan mereka, dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya saya pernah keluar bersama Jabir bin Abdullah dalam satu perjalanan. Dia duduk berkhidmat kepada saya. Saya pun kata kepada dia, jangan begitu, janganlah buat begitu. Dia kata, sebabnya saya tengok orang-orang Ansar buat sesuatu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu saya bersumpah, saya telah bersumpah bahawa saya tidak akan bersama dengan sesiapa pun daripada mereka, yakni puak-puak Ansar ini, melainkan saya akan berkhidmat kepadanya. Dia bersumpah. Ibnul Muthanna dan Ibnu Bashar menambahkan dalam hadis mereka, Jabir akbar min Anas. Jabir itu umur dia Jarir ini, bukan Jabir, Jarir, umur dia lebih tua daripada Anas. Ibnu Bashar berkata Hasan, sama ya maksud dia tu, umur dia lebih tua daripada Anas. Seterusnya riwayat daripada Abu Dzar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ghifar, Allah mengampuninya, atau semoga Allah mengampuninya. Aslam, semoga Allah mensejahterakannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kamu pergilah kepada kaummu, katakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aslam salamahallah wa Ghifar ghafarallahu laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata begitu, maksudnya seperti tadi lah. Seterusnya panjang sanad dia tu, riwayat daripada Jabir. Semua mereka, perawi itu kata Jabir meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, Aslam salamahallah, Ghifar ghafarallahu laha. Sama saja dengan hal tadi. Cuma nak cerita banyak sanad dia lah, banyak riwayat dia. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aslam salamahallah, Ghifar ghafarallahu laha. Aslam yani puak lah, puak Aslam. Salamahallah, semoga Allah mensejahterakannya. Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Ama ketahuilah, inni lam aqulha, ketahuilah bukan aku kata sendiri tu, tetapi Allah yang kata begitu. Allah yang kata begitu.
dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Khufaf bin Ima Al-Ghifari, katanya Rasulullah SAW dalam satu sembahyang berdoa begini: Allahumma al'an bani Lahyan wa Ri'lan wa Dhakwan wa Usayyah, asawullah wa rasulah, Ghifar ghafarallahu laha wa aslam salamahullah. Ya Allah, laknatilah Bani Lahyan, puak-puak Lahyan, Ri'il, Dhakwan dan Usayyah. Mereka telah menderhakai Allah dan Rasulnya. Ghifar, puak-puak Ghifar, Allah mengampuninya. Aslam, Allah mensejahterakannya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda: Ghifar ghafarallahu lahu wa aslam salamahallah wa Usayyah, wa Usayyah telah menderhakai Allah dan Rasulnya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Support tu juga lafaznya pun support tu support. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Ayyub, katanya Rasulullah SAW bersabda: golongan Ansar, Muzainah, Juhainah, Ghifar, Ashja' dan orang-orang daripada keluarga Abdullah adalah mawaliyah, orang-orang kesayanganku. Dunan nas, melebihi orang-orang lain. Wallahu wa rasuluhu maulahum, Allah dan Rasulnya mengasihi mereka. Allah dan Rasulnya mengasihi mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda: Quraisy, Ansar, Muzainah, Juhainah, Aslam, Ghifar, Ashja' adalah mawaliyah, mawaliku, yakni orang-orang kesayanganku. Laisa lahum maulan dunallah wa rasulih, mereka laisa lahum maulan dunallah wa rasulih, tiada maula bagi mereka, tiada orang kesayangan bagi mereka selain Allah dan Rasulnya. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, cuma dalam hadisnya Sa'ad berkata fi ba'dhi hadha fi ma a'lam. Jadi Sa'ad berkata fi ba'dhi hadha, pada setengah daripada kabilah yang disebutkan tadi, yakni sejauh yang saya tahu. Itulah mana setengah-setengah tu dia tidak pasti. Dia tidak pasti. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda: Aslam, Ghifar, Muzainah dan puak-puak Juhainah, ataupun Juhainah, dia sebut itu, bukan puak-puak Juhainah, Juhainah lebih baik daripada Bani Tamim, Bani Amir dan dua sekutunya, iaitu Asad dan Ghatafan. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda: demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya Ghifar, Aslam, Muzainah dan orang-orang daripada Juhainah, atau katanya Juhainah, dan orang-orang daripada Muzainah lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat nanti daripada puak-puak Asad, Tayy dan Ghatafan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW berkata kepada puak Aslam dan Ghifar dan sekumpulan puak-puak Muzainah dan Juhainah, wa syai'un min Juhainah wa Muzainah, mana dulu kemudian lafaz tu dia syak perawi tu, dia kata lebih baik di sisi Allah. Kata perawi, ahsibuhu, saya rasa dia berkata pada hari kiamat nanti, daripada puak-puak Asad, Ghatafan, Hawazin dan Tamim. Lagi riwayat daripada Abi Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia meriwayatkan daripada ayahnya, iaitu Abu Bakrah, bahawa Al-Aqra' bin Habis pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Katanya, orang yang berbaiat denganmu itu adalah penyamun, orang-orang yang mengerjakan haji.
dari kalangan Aslam, Ghifar dan Muzainah. Saya rasa Juhainah. Muhammad yang syak, Muhammad ni perawi dia tu, dia yang syak di sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kalau Aslam, Ghifar dan Muzainah? Saya rasa, kata perawi, Juhainah lebih baik daripada Bani Tamim, Bani Amir, Asad dan Ghatafan. Adakah mereka akan kerugian ataupun hampa? Faqala na'am, dia kata tentulah. Qala fawalladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya mereka lebih baik lagi daripada puak-puak yang disebutkan kemudian itu, iaitu Bani Tamim, Bani Amir, Asad dan Ghatafan. Ini puak-puak Aslam, Ghifar, Muzainah tu lebih baik lagi daripada puak-puak ni. Tapi dalam hadis Ibnu Abi Syaibah tidak ada sebut Muhammad yang syak, yang perawi dia yang syak tu tak ada sebut. Dalam riwayat asal lagi seperti tu juga. Dan dia kata Juhainah, dan dia tidak kata saya rasa. Saya rasa tu tak ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah lebih baik daripada Bani Tamim, Bani Amir dan dua golongan yang bersekutu dengan mereka, iaitu Bani Asad dan Ghatafan. Lebih kurang samanya hari ini. Lepas tu beberapa riwayat selepas tu, riwayat daripada Abi Bakrah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana, apa kata kamu, apa katamu kalau Juhainah, Aslam, Ghifar itu lebih baik daripada Bani Tamim, Bani Abdullah bin Ghatafan, Amir bin Sa'sa'ah? Wa madda biha sawtahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan suaranya. Mereka pun kata, wahai Rasulullah, kalau begitu hampalah dan rugilah mereka. Qala, baginda bersabda, sesungguhnya mereka lebih baik. Dalam riwayat Abi Quraib, apa katamu jika Juhainah, Muzainah, Aslam dan Ghifar? Makna lafaz itu ada dulu kemudian lah, beza. Riwayat daripada Adi bin Hatim, katanya saya pergi berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Dia berkata kepadaku, sesungguhnya sedekah yang mula-mula menyerikan wajah Rasulullah, yakni menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerikan wajah sahabat-sahabatnya, ialah sedekah tayyib, puak-puak tayyib. Yang saya bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya At-Tufail dan sahabat-sahabatnya datang berjumpa dengan Rasulullah. Mereka kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya puak-puak Daus ini telah kufur, tak beriman dan enggan, tak mahu beriman. Kamu berdoalah kepada Allah, biar Allah hukum mereka. Faqila, maka ada yang berkata, binasalah puak Daus. Tetapi Nabi SAW mendoakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah, berilah petunjuk kepada puak-puak Daus dan bawalah mereka kemari. Bawalah mereka kemari. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya sentiasa sayang, kasih kepada Bani Tamim kerana 3 perkara yang pernah saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang mereka. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang paling kuat di kalangan umatku dalam menghadapi Dajjal. Qala, kata perawi, sedekah-sedekah mereka sampai. Nabi SAW pun kata, ini ialah sedekah puak-puak kita, orang kita, kaum kita. Kata perawi lagi, yakni Abu Hurairah, wa kanat sabiyyatun minhum 'inda Aisyah. Ada seorang
perempuan tawanan dari kalangan mereka berada dengan Aisyah. Rasulullah SAW kata, kamu berdekakanlah dia, kerana dia ni anak cucu Ismail, anak cucu Ismail, yakni Nabi Ismail. Riwayat satu lagi daripada Abi Hurairah juga, kata dia, saya sentiasa kasih kepada Bani Tamim selepas 3 perkara yang saya dengar Rasulullah SAW sebutkan tentang mereka. Lalu perawi sebutkan hadis selepasnya, tu serupa dengan sebelum pada ni lah. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata dia, 3 perkara yang saya dengar daripada Rasulullah SAW berhubung dengan Bani Tamim. Selepas itu saya sentiasa kasih kepada mereka. Lalu perawi mengemukakan hadis yang semakna dengan hadis itu, cuma dia kata, hum asyaddun nasi qitalan fil malahib, mereka adalah orang yang paling kuat berperang di medan perang, di medan perang. Dia tak ada sebut Dajjal itu. Dalam riwayat ni tak ada sebut Dajjal seperti riwayat sebelum ni. Babu khiyarin nas. Wa bihi qala hadathani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Abu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala hadathani Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tajiduna an-nas ma'adina fa khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu wa tajiduna min khairin nas fi hadha al-amr akrahuhum lahu qabla an yaqa'a fihi wa tajiduna min shirari an-nas dhal wajhayn alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن بمثل حديث الزهري غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية hatta yaqa'a fi, bab manusia ataupun orang yang paling baik, orang yang terpilih. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu dapati manusia seperti logam. Yang terbaik di antara mereka semasa jahiliyah, itulah yang terbaik di antara mereka, yang terpilih di antara mereka semasa Islam, apabila mereka betul-betul faham. Dan kamu akan dapati antara orang yang baik berhubung dengan perkara ini, berhubung dengan ajaran ini, mana ajaran Islam, atau berhubung dengan pemerintahan di jawatan, ialah orang yang paling benci, paling tidak suka kepadanya sebelum dia sendiri masuk, ataupun sebelum perkara itu menimpanya. Dan kamu akan dapati antara manusia yang paling jahat ialah orang yang mempunyai 2 muka, yang datang kepada golongan ini dengan 1 muka, dan golongan yang lain pula dengan 1 muka yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna an-nas ma'adin, kamu dapati manusia ini seperti logam. Serupa dengan hadis Zuhri, cuma dalam hadis Abi Zur'ah dan A'raj dia kata tajiduna min khairin nas, tajiduna min khairin nas fi hadha sya'n, bukan fi hadha al-amri. Seperti tadi, itu yang bezanya. Kamu akan dapati orang yang terbaik berhubung dengan perkara ini ialah orang yang paling tidak suka kepadanya, sehinggalah perkara itu menimpanya, ataupun sehingga ia terlibat dengannya.
Boleh juga itulah. Jadi banyak dah. Hak baru ni pun tak ada habis. Kita balik semula. Kelebihan Ansar, kelebihan Ansar. Jadi hadis mula-mula kita baca tadi, Jabir meriwayatkan, kata dia, ayat ni turun berhubung dengan kami lah. idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala, ketika dua golongan daripada kamu sudah betul-betul hendak cabut, sudah betul-betul tawar hati untuk pergi berperang. Jadi dua golongan tu siapa dia? Puak-puak kami kan? Puak-puak kami. Sedangkan Allah melindungi atau pelindung mereka ataupun dua kumpulan itu, ataupun mengasihi kedua-dua kumpulan itu, iaitu Banu Salimah dan Banu Harithah. Ayat ni memang turun berhubung dengan dua. Hak maksud ta'ifatan ini, inilah Banu Salimah dan Banu Harithah. Jabir bin Abdullah itu dia daripada puak Banu Salimah. Itu puak dia, Banu Salimah. Dan ini termasuk dalam puak Khazraj. Puak Khazraj. Banu Harithah pula ini termasuk dalam puak Aus. Iaitu kerabat dia lah, anak beranak dia juga. Kami tak suka kalau ayat ni tak turun. Bukan suka kalau ayat ni tak turun, tak. Tak suka kalau ayat ni tak turun. Padahal ayat ni menyebutkan keburukan puak-puak dia. Apa pergi perang dengan Nabi nak cabut lari je? Nak lari, nak tawar hati ni buat apa? Kata molek tu lala dah nak, kita kata nak cabut lala dah puak-puak dia. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul dengan puak-puak dia cabut, jadi sehingga tinggal sikit orang-orang apa ni nak ikut bersama Nabi SAW pergi perang. Puak-puak dia pun dah tawar hati dah juga, betul-betul nak cabut dah juga. Kira-kira je. Tapi dia kata walaupun sebut ni tak molek ni, dia kata kami tak suka kalau ayat ni tak turun. Sebab apa? Sebab selepas tu selepas tu selalu apa dia? Allah menyebutkan wallahu waliyuhuma, Allah mengasihi dua golongan itu. Nak lari dah, nak cabut dah, tak jadi. Tanda Allah kasih, tanda Allah kasih, dia tidak cabut, duduk bertahan juga bersama Nabi SAW. Jadi waktu ada di hujung ayat ni wallahu waliyuhuma tu, ke mana-mana pun, mana puak-puak dia ni bukan puak-puak yang dimurkai Allah. Puak-puak dia ni bukan tak molek, walaupun apa tak molek di peringkat awal tu, di awal ayat tu, tapi di hujungnya menunjukkan mereka juga termasuk dalam golongan yang dikasihi Allah. Tak apa. Pasal di hujung dia tu sebut kelebihan juga, lebih juga. Memang lebih pun memang dia mula-mula memang gitulah, nak lari dah lolor. Lepas tu tak jadi. Tetap bersama Nabi SAW. Inilah antara kelebihan puak-puak Ansar ni. Mana sampai ke satu peringkat memang teruk benar adalah kira-kiranya kalau hati manusia ni patah hati, tawar hati, puak-puak dia tidak. Begitulah. Itulah kelebihan dia je. Pasal bersama Nabi SAW dalam kesusahan. Riwayat daripada Zaid bin Arqam, dia kata Rasulullah SAW doa untuk puak-puak Ansar, ighfir lil Ansar, ampunilah puak-puak Ansar, anak-anak Ansar, dan anak-anak kepada anak-anak Ansar, yang cucu-cucu mereka pun kamu ampunilah. Tak mari lagi anak cucu tu, Nabi doa dah, Nabi doa dah keampunan untuk mereka. Bukan makna nak buka jalan tak ada siapa pun di kalangan puak-puak dia tu dah tahu Rasulullah doa gini, apa-apa buat dosa, tak ada. Tak ada. Di sini maksudnya kalau ada dosa mereka buat, ada kalanya kebaikan ni, kebaikan tu nenek, cucu, cicit yang merasa, yang dapat kelebihan itu. Inilah salah satu contohnya. Salah satu contoh. Hak dunia ni pun lagu tu juga. Hak dunia ni pun lagu tu juga. Kelebihan yang diperolehi tu nenek kita, kesenangan,
anak cucu kemudian yang dapat. Memang begitu. Jadi hak ni pun jasa tu nenek tu besar sangat. Sehingga Nabi SAW doa istighfar untuk mereka. Jadi bila Nabi doa istighfar untuk mereka tu, kiranya kok mana-mana pun akan kena. Jadi mudahlah sebab kita kata kalau cemas mudah nak hilang. Kalau cemas mudah nak hilang dengan sebab ada doa Nabi. Tidak serupa hak lain. Dia kena kosok diri, kena sentas sendiri, gonyoh kuat benar lah. Tapi oleh kerana demon ni tidak lagu tu. Itu kelebihan dia. Kelebihan dia tu. Lebih tu sama setara tu. Siapa pakai anak cucu Nabi doa. Itulah sebab tu kita tengok dalam sejarah pun kan, Nabi pergi pilih tempat puak-puak dia, tinggal negeri dia, pergi duduk di tempat tu, dan mati situ. Ini tanda Nabi SAW memang puas hati dengan puak-puak dia. Puas hati. Lagi hak seterusnya dia pun seperti juga lafaz dia berbezanya. Setengah-setengah tu serupa tu istighfar untuk Ansar. Dan ini menunjukkan bahawa mereka mungkin melakukan kesilapan tu ada. Tapi bila ada istighfar, supaya basuhlah, supaya kekotoran itu dibasuh, hilang. Cuma dalam riwayat ni dia sebut istighfar untuk zuriat dia, anak cucu dia, anak cucu Ansar, dan untuk mawali al-Ansar. Mawali ni bukan anak cucu dia, anak cucu puak-puak Ansar, tidak, tetapi hamba-hamba yang dibebas oleh puak-puak Ansar tu, anak cucu dia tu pula juga dapat juga. Itu makna mawali. Hamba-hamba yang dibebas oleh puak-puak Ansar, dia jadi rapat lah hubungannya. Sebab ada hubungan walak tu, walak di antara tuan yang memerdekakan hamba-hamba dia. Sebab Nabi SAW kata dah kan, kita sudah jumpa banyak kali dah, innamal wala'u liman a'taqa. Jadi hubungan tuan dengan hamba yang dimerdekakan itu sangat rapat. Sangat rapat. Buktinya Nabi SAW doa juga untuk puak-puak dia, untuk puak-puak dia, pasal ada kaitan dengan Ansar lah. Ada kaitan dengan Ansar. Jadi semasa sebelum dia tu dimerdekakan puak-puak Ansar, walaupun kata jadi hamba kepada orang-orang yang lebih, orang-orang yang istimewa seperti puak-puak Ansar. Itu satu kelebihan juga. Kita kata hak dalam hadis ada sebut rumah kau gapo pakaian kau gapo duduk kutu, menyesal ataupun menyatakan kesal, sedih, susah, sedih dia bapa yang duduk dekat orang orang jahat. Kalau dipakai oleh orang yang baik pun pakai juga. Tapi orang baik yang pakai. Begitu. Jadi super juga ni. Dia khidmat kepada puak-puak Ansar. Kalau jadi hamba ni nasib-nasib. Kalau jadi hamba kepada puak-puak kafir Quraisy pun boleh juga. Jadi berkhidmat kepada puak-puak Ansar itu satu kelebihan juga semasa jadi hamba. Satu kelebihan, satu kebanggaan. Jadi orang kata Ansari itu kadang-kala dari segi nisbah tu tidak semestinya memang daripada keturunan Ansar sendiri, tidak mestinya. Ada kalanya mawali dia pun boleh jadi juga orang kata Ansari. Dengan sebab itu dalam kitab dia kaji dia sebut, kalau dia kata Ansari kau gapo kan maulahum maksudnya orang ni bukan anak cucu tetapi daripada mawali mereka, daripada hamba-hamba, keturunan hamba-hamba yang dibebaskan oleh puak-puak ni. Seterusnya Nabi SAW, riwayat daripada Anas, Nabi SAW tengok kanak-kanak dan perempuan balik mari pergi tempat bewah. Nabi SAW bangun tercegak, bangun caca, sambil dia berkata, ya Allah, kamulah antara orang yang paling aku sayang, antara orang yang paling aku sayang, bukan orang yang aku sayang, antara. Mana ada lagi hak lain dalam kumpulan hak dia paling sayang tu, ini salah satu kumpulan.
Dua kali dia kata gitu kepada puak-puak Ansar bila tengok anak-anak puak-puak ni dan orang-orang perempuan dia balik. Dia kata gitu, menunjukkan Nabi SAW sayang sangat pada puak-puak Ansar. Dan ini satu kelebihan pada mereka. Riwayat daripada Anas lagi, dia kata ada seorang perempuan Ansar pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun bersunyian dengannya, mana berada jauh daripada orang lain, duduk berdua-dua dengannya, dengan perempuan itu. Dan dia kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku sayang. Orang yang paling aku sayang. Kamu orang yang paling aku sayang. Itu 3 kali dia sebut. 3 kali. Dia kata begitu. Jadi Nabi bersunyi-sunyian atau berdua-duaan dengan orang perempuan ni, di dalam syarah ada sebut. Imam Nawawi kata sama ada perempuan itu mahram kepada Nabi itu, seperti Ummu Sulaim dan saudara perempuannya iaitu Ummu Haram. Lagu tu maksud perempuan ni bukan perempuan halam nikah, perempuan ajnabiyah. Dia larang kita bersunyi-sunyi, dia pula nak bersunyi-sunyi lagu mana? Bukan lagu tu cara Nabi. Ataupun boleh jadi maksudkan dengan khalwah di sini bukan berdua-dua orang tak nampak, tutup koci pitu kemah-kemih orang tak nampak ke satu, bukan lagu tu. Maksudnya perempuan itu tanya satu soalan yang sulit lah. Tanya tidak di hadapan orang, jauh daripada orang sikit. Bukanlah maknanya berdua-dua betul-betul sehingga tidak dilihat, tidak kelihatan kepada sesiapa pun. Sebab kalau hak lagu tu memang dilarang. Hak tu dia sendiri larang, tak kira dia sendiri nak buat. Ini maksudnya. Jadi sahabat, kalau berdua-dua bersunyi-sunyi, sunyi sungguh, tutup pintu belakang pun kalau mahram tak apa. Ataupun kalau bukan mahram, maksudnya duduk jauh orang tak dengar kata, tapi nampak. Itu yang dimaksudkan dengan khalwah di sini, kata Imam Nawawi. Antara dua tu lah. Kita nak kata Nabi duduk dengan orang perempuan asing yang boleh dia menikah, lagu tu tak boleh, silap kalau kata lagu tu. Sebab itulah kalau di pejabat ke apa kan sekarang ni, ada pejabat tak molek dia pakai apa dia nak boleh buka tu, blind, boleh buka. Lepas tu orang nampak daripada luar, cermin cerah, nampak. Dia kena jangan bersunyi-sunyi sampai orang tak nampak. Boleh menimbulkan fitnah. Kata Nabi bersunyi ni, lagu ni lah. Nabi SAW ikut lah, kita kata orang perempuan dan nak royak gapo-gapo rahsia sikit ni, bolehkah pergi jauh? Dia pergi, dia tu itu sifat Nabi SAW yang sangat merendahkan diri. Siapa-siapa pun ajak dia pergi. Dia dengar orang nak royak gapo-gapo, dia dengar. Ini juga kelebihan puak Ansar. Mana pernah berlaku gini. Sebab Nabi SAW beringat sangat benda lagu ni. Dia beringat, takut-takut jadi fitnah. Tapi puak Ansar ni macam dia percaya sangat. Ajak dia pergi. Itu pun dalam keadaan yang orang nampak juga, tidak kata lindung tu, tidak. Kalau kita pakai ni perempuan ni, maksudnya perempuan yang halal berkahwin dengan Nabi SAW. Kita kena faham gitulah. Riwayat daripada Anas lagi, dia kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ansari ini, puak-puak Ansar ini atau puak-puak Ansar itu adalah perut aku. Perut. Kalau tak ada perut, nak simpan makanan, nak kenyang, nak selesa, nak sihat, nak gapo lagu kan? Kalau makanan tu dalam tiup, nak gapo kan? Tak sedap, tak selesa, tak boleh pergi jauh lah. Tak boleh pergi jauh, tak lama mana lah kalau kita kata nak hidup pun. Tapi dia buat bandingan karish. Karish itu maknanya perut. Perut. Tetapi ulama-ulama mengatakan di sini maksudnya orang dalam, orang-orang istimewa,
di sisi Nabi SAW. Itu maksud perut di sini. Bukan maksud perut sungguh, tapi itu satu perbandingan. Orang-orang yang istimewa di sisiku. Wa aibati, dan tempat menyimpan barang-barang berharga aku. Jadi aibah tu kalau kita kata bekah, untuk letak mah ko, untuk letak perhiasan yang mahal ko, kita letak dalam tu. Yang khusus disimpan dengan baik di satu sudut yang terpelihara. Jadi begitu juga Nabi kata puak-puak Ansar dia betul lah. Orang lain akan semakin ramai, Nabi kata, tapi puak-puak ni akan semakin sedikit. Dia royak, puak ni kau sikit. Jadi ulama-ulama mengatakan betul Nabi kata tu, memang kau lama kau sikit puak dia ni. Atau ada juga ulama yang mengatakan begini, orang ni akan ramai dan akan sikit. Maksudnya bukan kena mengena dengan orang lain tu ramai, Ansar tu sikit, tak sepatutnya juga. Maksudnya ada ketikanya orang ni ramai, ada ketikanya sikit. Gitulah. Ada ketika ramai, ada ketika sikit. Orang ni, keturunan ni pun begitu juga. Misalnya dalam satu keluarga tu ada ketikanya sikit je orang lelaki, misalnya. Tapi pada ketika yang lain ramai pula. Begitulah juga dengan keturunan, dengan zuriat ni lah, gitulah. Biasalah, akan ada ramai, akan ada sikit. Tak kira lah ketika ramai kau, ketika sikit kau pokok dia, pokok Ansar ni kamu kena ingat. Nabi kata, kalau hak mana-mana buat baik tu, kamu terima baiklah, hargailah kebaikan yang dibuat oleh mereka, jasa yang dibuat oleh mereka. Jangan buat tak tahu, buat tak nampak. Ada juga manusia ni kadang-kadang dia tak buat tak nampak, dia cuba nak sembunyikan. Ada kala jangan, kalau ada sikit pun pokok dia buat baik ni, hargailah. Jangan tidak menghargai pokok dia. Dan kamu maafkanlah orang yang salah di kalangan mereka. Kalau ada hak salah silap, kamu maafkanlah. Jangan duduk simpan lama-lama. Jangan duduk dendam dengan pokok dia ni, jangan. Kamu maafkan. Hak mana boleh maaflah. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ia berkait, ia apa ni, ada hukuman hudud berkenaan dengannya, tu tak boleh. Tak boleh maaf tu, sebab hak Allah. Hak Allah. Jadi dia sudah tak gitulah. Kalau hak lain, hak kita boleh maaf. Nabi suruh maaf. Begitulah. Dia ajar ni hak berkenaan dengan Ansar. Tapi kalau kita ambil pengajaran dia ni, bukan setakat tu saja. Dia mengingatkan kita kepada jasa, kepada jasa seseorang atau sesuatu pun. Kalau dia berjasa, kamu kena ingat pada anak cucu dia tu. Jangan lupa kira ayah dia saja, anak dia tak percaya, janganlah gitu. Sebab apa? Orang yang berjasa ni kita kena kenal jasa dia. Orang yang berbudi kita kena kenal budi dia. Jadi ada kalanya kita tak ada nak balas kepada dia tu sendiri, balaslah kepada anak cucu dia. Akan, kalau dia tahu, dia pun akan suka. Sebab apa? Orang menghargai. Manusia ni memang sifat semula jadi dia pun, memang dia nak orang menghargai kerja dia tu. Ikhlas pun dia akan suka kalau orang menghargai. Jangan tidak menghargai kebaikan orang itu, maksudnya di sini tidak khusus dengan Ansar lah. Ansar tu lebih-lebih lagi. Sebab apa? Memang besar sungguh jasanya kepada Islam. Kalau orang lain pun terhadap kita, begitu juga. Supaya juga. Jangan kira sama. Orang panggil ada budi bicara. Sebab itu Nabi SAW dia ada siasah dia. Orang ni gini, orang ni tidak sama. Jangan kita kira buat sama belakang. Tak boleh gitu. Dia ada hak tidak sama, iaitu orang-orang yang berjasa. Lepas tu dia pokok Ansar ni banyak pula kumpulan. Jadi kumpulan ni dia ada perkampungan dia. Di perkampungan ni, sebab tu setengah-setengah dia panggil Dur Al-Ansar. Dur tu daripada dar. Dar tu mana? Kawasan lah, perumahan, kawasan dia. Kadang-kadang dia tidak sebut dar, dia sebut Banu Najjar. Banu ni
Sebenarnya hak tula je, puak-puak lah kita kata. Puak-puak Ansar. Jadi oleh kerana dia duduk di tempat-tempat tu, dia kata dar sekian-sekian, dar sekian-sekian. Hak tula maksudnya orang hak duduk di situ. Bukan perkampungan itu sendiri ada kelebihannya, tak. Orang hak duduk di situ. Jadi dia kata perumahan Ansar yang paling baik ialah Banu Najjar. Yang ni perumahan, kawasan perumahan Banu Najjar. Yang ni orang-orang Banu Najjar itulah hak tu hak paling baik. Kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banu Al-Harith bin Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Bagaimanapun pada setiap perkampungan ataupun kumpulan Ansar itu ada kebaikan. Jadi hadis ni menunjukkan boleh kita kategorikan puak tu, ataupun kita bagi pakat kepada mana-mana puak. Boleh juga kita bubuh nombor 1, bui nombor 1, nombor 2, nombor 3, boleh sebagai galakkan. Barulah orang tahu. Kalau tak sebut begitu nak tahu mana? Kalau boleh tahu juga, payah sikit lah. Mungkin tidak semua faham, tidak semua faham. Kalau tak ada kisah misalnya kita kata, boleh juga tahu mana pandai tu, tahu juga, tok guru dia tahu juga. Tapi kalangan orang ramai mungkin tak berapa tahu, tak berapa jelira. Tapi bila ada ujian, Allah memang nampak pandai sungguh dah. Lepas tu boleh nombor 1, menunjukkan memang dia lebih. Dan orang lain pun terpaksa akui lah sebab ada ujian. Bukan kata saja. Jadi ujian mereka ni kemudian sumbangan dia tu lah. Yang Nabi SAW letak nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu bukan saja. Berdasarkan sumbangan dan jasa mereka. Hak tu dah boleh, tidak salah. Jadi kalau kita buat kelas, kita buat gapo-gapo pun kita kata ni boleh nombor 1, boleh nombor 1, dia gini tak sama, tak apa, boleh lah tu, tidak salah. Sebagai galakkan. Bukan bermakna dia kata nombor 4 sekarang ni nombor 4 sama. Boleh jadi kalau dia bersungguh nak dapat nombor 1, dia akan dapat nombor 1 pula. Tetapi setakat hak semasa Nabi SAW tu terbukti seperti yang dia sebut ni lah. Bukan bermakna ni sama-sama sampai ke kiamat tak akan boleh nombor 1. Dah. Ini sebab berdasarkan kerja dia, berdasarkan amalan dia, sumbangan dia. Supaya dengan orang ngaji lah. Jadi kalau orang ni boleh nombor 4, jadi nombor 4 sama ke? Kalau dia gom, boleh jadi dia boleh nombor 1 pula. Tapi pada masa tu, pada masa tu Sa'ad pun berkata, dia kata nampaknya Rasulullah SAW pelebih orang lain daripada kita. Jadi sedihlah dia sebagai ketua. Apa buat dia tu, Banu Sa'idah ngusuk, dia sebut ngusuk kita. Jadi sedihlah dia. Dalam riwayat yang lain, dia pelebihkan kita daripada sekian ramai orang lain. Jadi rasa sedih, kecewa. Orang yang bersungguh, yang nak nombor 1 gitulah. Orang yang tak kisah dia boleh nombor 10, 20, dia tak nak serahkan 1 waktu tu. Jadi ni kita kata apa, dia deki, bukan masalah deki, masalah dia nak tu, tapi dia tak dapat. Jadi sedih lah. Supaya orang ngaji lah juga, dia nak nombor 1, nak kita kata, tiba-tiba tak boleh. Sampai jerit. Habis tu lah. Dia nak tu hak lebih tu. Jadi apa kita kurang mana tak kena. Jadi cuai dia lah, dia sebagai pemimpin. Jadi kurang pupuk kita ni dia lah. Dia tak sel lah. Begitu. Kalau naknya cemerlang, boleh nombor 1. Lepas tu Abi Usaid meriwayatkan beberapa riwayat ni. Dia berucap di hadapan Ibni Utbah. Ibni Utbah ni maksudnya ialah Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Dia ni pernah menjadi gubernur bagi pihak pakcik dia, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan di Madinah. Jadi Abu Usaid ni pernah berucap di hadapan gubernur sendiri, gubernur di Madinah semasa Sayyidina Muawiyah. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebab tadi juga puak-puak Ansar yang paling baik ialah Dar Bani Najjar, yakni puak-puak yang berada di perkampungan Bani Najjar.
atau puak-puak Bani Najjar, rekah ceritanya lagu tu lah. Lepas tu Dar Bani Abdul Ashhal dan sebagainya dia sebut. Dar Bani Sa'idah. Jadi Abu Usaid ni dia daripada puak-puak Bani Sa'idah ni, serupa dengan Sa'ad tadilah, ketua dia. Dia kata kalau saya nak pelebihkan seseorang, nescaya saya pelebihkan puak saya. Tapi tak boleh. Kalau nak kira perasaan tu nak pelebih puak kita lah. Tapi dah Nabi sebut nama musuh. Akhir sekali puak-puak dia ni saya sebut gitu. Sedih kau, tak puas hati ke mana gitu. Nabi sebut. Ni menunjukkan sahabat-sahabat ni yang sangat jaga. Ini salah satu dalilnya sahabat-sahabat dia tidak ubah hadis Nabi. Dia sangat takut. Nabi kata dah, kalau ngada-ngada atas nama dia, berdusta atas nama dia, bermakna cadai ke diri sendiri dengan aku. Nabi kata dia takut tu. Sebab tu mengikut kita ahli sunnah wal jamaah ni, kalau kata sahabat saja, kita jangan dengar pun dia, misalnya Abu Usaid, jangan dengar pun dia ni jarang-jarang yang meriwayatkan hadis. Semua tengok tak payah bahas dah dia. Jadi hak kata jarh dan ta'dil, jarh dan ta'dil, ilmu tu duduk bahas tu, orang ni molek kau tak molek tu, hak bawah daripada sahabat. Sahabat senyap lagi, tak kata gap pun. Sebab apa? Sekian banyak ni hak dalam Quran tu tak kira lah. Hak dalam Quran tu secara umum, hak dalam hadis-hadis hak khusus gini, sebanyak mana kita boleh dapat, mereka itu sangat takut. Kalau dalam bab meriwayatkan hadis ni sangat takut. Kalau dia bala pendapat je, siapa perang boleh bunuh, tapi dia tak akan, hadis dia tak akan ubah. Itu jaminan. Memang kalau kita tengok terbukti begitu, kok mana-mana pun dia tak akan ubah, dia akan terima. Cuma mungkin dia takwil. Itu yang paling tinggi. Bukan maksud gitu, maksudnya lagu lain. Boleh ditakwil. Kalau tak boleh takwil, dia tak akan ubah. Macam di sini. Kalau saya nak pelebih kat, saya akan pelebih puak-puak saya lah katanya. Tapi saya tak buat gitu. Sebab apa? Sebab Nabi kata. Jadi puak-puak saya tu walaupun duduk ujung sekali pun, saya sebut gitu. Biarlah anak-anak nak marah, apa-apa mu pakat duk ayat Quran pula, jadi kita dia jadi kurang, ikut saya tak cara. Gitu sikap dia. Sahabat ni. Lepas tu riwayat asal lagi seperti tu juga. Abu Usaid itu juga. Dia riwayat Abu Salamah kata, perawi daripada dia ni lah. Dia kata Abu Usaid kata saya tertuduhlah mengada-ngadakan atas nama Rasulullah. Saya tertuduh, kata dia. Kalau saya nak berdusta, saya akan mulakan dengan puak saya sendiri dulu, iaitu Bani Sa'idah. Tapi saya tak mulakan dengan hal tu. Tak mula dengan hal tu. Bila dia sebut gini, ketua dia iaitu Sa'ad bin Ubadah tu dapat tahu. Sedihnya dia kata Rasulullah, kita telah diletakkan di belakang, kita berada paling akhir daripada hak pak tu. Jadi kalau kita kata hak bilanya hak pak ya, sekat pak boleh hadiah istimewa sekat, tapi pak pun istimewa dah, cuma hujung tu dia tak sih, tak puas. Padahal ramai lagi puak-puak lain tak sebut tu. Menunjukkan sahabat-sahabat ni sangat nak kelebihan, sumbangan sebanyak mungkin kepada Islam tu, sangat nak. Itulah menjadi cita-cita mereka. Jadi kalau duduk belakang sikit je, tidak belakang benar, banyak lagi, dia akan berasa kita duduk di belakang, nak pergi jumpa dengan Nabi, nak tanya apa benda. Bukan dia nak takwil sebenarnya, tidak nak takwil, tidak nak bantah Nabi. Kita kena sangka baik lah. Kita kena sangka baik dengan sahabat-sahabat ni. Itu cara kita ahli sunnah. Lagu mana? Dia nak pergi tanya lah, apa? Supaya apa-apa pun lagu tu, kan tidak salah. Kalau orang pilihan raya dia apa semua tu. Kalau kalah apa-apa, salah kau nak tanya. Untuk kita baiki pula akan datang, tidak salah lagu tu. Baca pula apa yang boleh jatuh ni, tidak boleh kau apa. Itu tidak salah. Bicara nak tanya orang nombor satu lah, barulah dia boleh royak molek. Jadi nak pergi gomo dia,
orang pasal pelana, hema dia tu, dia nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Tapi anak saudara dia namanya Sahal, dia tengok beradab sahabat-sahabat ni, dia sangat jaga Nabi SAW, okay? Takut Nabi serah hati pula kan? Dia kata, kamu nak bantah Rasulullah SAW kah? Rasulullah lebih tahu, kata dia. Tak pandai kah? Rasulullah letak nombor 4 tu. Kau mana-mana pun mujur dia tidak letak nombor 9, kau nombor 10 kau dah. Dia letak nombor 4 dah, mana-mana pun. Kita ni patah balik, tak jadi dia. Biarlah, kita fikir pun, kita fikir diri lah. Apa dia tengoklah orang tu yang dia letak nombor 1 tu buat apa. Kita fikir sendiri. Sahabat ni tak kecek banyak, dia buat banyak. Kecek tak banyak, buat paling banyak buat. Kau bahagia pokok dia. Tak ada nak soal jawab banyak. Itu kelebihan sahabat ni. Beza dengan sahabat-sahabat Nabi Musa dulu, soal banyak. So ibu tanya gini, payah nak buat kerja. Payah. Nabi Musa dia berhadapan dengan hal lain. Nabi kita, sahabat yang dia didik, yang dia bentuk jadi mulia. Nabi Musa Tuhan uji dia lah lagu tu. Tuhan uji. Jadi tak jadi. Suruh pecah mula lah pelana tu. Pecah semula. Jadi duduk rumah. Tapi sedih lah dia. Sebab apa? Dia bertanggungjawab, dia ketua. Kalau di sekolah kat cikgu lah. Kalau jatuh mereka budak-budak ni habis, pakat tengok dia lah. Bukan dia mata pelajaran tu dia pegang misalnya. Kita kata begitulah. Muka dia yang pegang. Jadi orang letak dah dia. Jadi dia tak sedar. Selain daripada tu, dia sendiri memang tak usah duduk bawah lah. Kalau boleh kat lebih lah. Kita kena pandai dari segi hak positif, dari segi hak molek. Sahabat-sahabat tu nak hak cemerlang, hak molek. Bukan dia deki gapo dak, tidak masalah. Tu ni. Lagi riwayat seperti tu juga. Cuma tak ada sebut kisah Sa'ad bin Ubadah tadi. Abu Hurairah meriwayatkan, dia kata Rasulullah SAW pernah dalam satu majlis yang besar. Dia pun kata, nakkah kamu aku nak royak? Buat Ansar ni hak paling baik hak mana? Sahabat-sahabat kata nak. Rasulullah SAW pun kata Banu Abdul Ashhal ke apa. Cuma di sini ada beza. Ada beza tu setengah-setengah perawi, setengah-setengah ulama dia kata ni keliru ni. Keliru dia kata. Keliru. Sepatutnya pun tak adilah. Banu Najjar lah dulu, apa Banu Abdul Ashhal dulu. Ni mana Abdul Ashhal pula. Sebab itulah anda kata dah tadi, dia benda ni benda dia berulang. Dia bukan kekal untuk sampai kiamat. Mana tahun depan pula. Ni boleh dia cerita, dia kata gini tahun depan pula. Jadi setengah ulama tu dia nak kekalkan gitu. Dia kata ni silap, perawi keliru, dia terjeh hak tu. Jadi hak ni padahalnya kita boleh pakai ni. Biasalah dalam perlombaan kadang-kadang hak tu duduk boleh nombor 1, hak ni boleh nombor 4. Dalam perlombaan yang lain pula hak tu pula boleh nombor 1. Hak nombor 1 tu jatuh nombor 4, kau nak tu nombor 2, kau ikutlah. Boleh berlaku. Ini menunjukkan mereka ada usaha, ada perlombaan dalam membuat sumbangan kepada Islam. Dan Nabi SAW menilai sentiasa. Jadi hak dia kata satu ketika dulu orang ni lebih ke apa, bukan sama-sama, bukan untuk selama-lamanya. Kalau lagu tu tak ada harapan lah. Kalau dah Nabi kata dah, dia kata bukan aku kata pula, Tuhan kata pula. Tuhan ni lah. Dah kalau Tuhan sudah tetap dalam lagu tu, kita ikhtiar setengah mana pun tak boleh gitu dah. Duduk nombor 4 sama dah kita. Tidak gitu. Kalau kita mengambil kira hak ni, jangan kita kata ini perawi kau gapo kau keliru. Tak. Sebab benda ni boleh bertukar. Benda boleh bertukar. Tetapi orang hak kata waham keliru gapo tu atas dasar hak kata Sa'ad tu lah. Kata-kata Sa'ad tu lebih kurang serupa juga dengan hak dulu. Lebih kurang serupa dengan hak dulu. Tapi itu semua andaian. Kita boleh mengandaikan, boleh jadi pada ketika ni pun pokok dia nak wapak lagi, tak naik lagi. Tapi golongan yang lain sudah naik, litah dah hak lain.
Boleh jadi. Ikut mana-mana pun tidak pernah sabar kalau kita kata Nabi SAW menetapkan untuk satu puak, untuk satu golongan, untuk satu bangsa tu, kalau mundur-mundur semua. Sebab benda tu dia boleh bertukar. Dia boleh bertukar, berubah tu dengan sebab kerja dia, dengan sebab usaha. Jadi hak tu hak sesuai. Hak dia kata gini berdasarkan pada masa tertentu. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata pernah saya keluar dengan Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam satu perjalanan. Dia duduk khidmat ke saya. Anas ni semua salah lah, sebab dia lebih muda daripada Jarir ni. Jarir ni seperti kita sudah tahu dah sebelum pada meninggal, dia masuk Islam ni akhir. Antara sahabat orang masuk Islam lewat akhir. Tapi dia ni dikenali sebagai Yusuf umat ini, Yusuf umat Muhammad. Pasal comel telajak Jarir ni, orangnya comel sangat. Jadi di sini ceritanya dia khidmat kepada Anas. Kenapa? Pasal dia tengok, dia kan Islam lewat, dia tengok berapa banyak Islam ni sampai kau perekat dia tu Islam kemah dah. Ramai dah orang Islam, termasuklah dia baru masuk Islam. Nak boleh jadi setara tu siapa tu pakat tolong Nabi tu siapa? Dia sedar, puak-puak Ansar, dia tahu. Jadi dia bersumpah, dah Rasulullah tak lama dah, lepas pada tu mati Rasulullah. Setahun lepas pada tu, ataupun 2 tahun mengikut setengah-setengah riwayat tu, lepas pada tu mati. Jadi dia nak khidmat kepada Rasulullah lagu mana? Rasulullah mati dah. Caranya dengan berkhidmat kepada orang yang pernah berkhidmat kepada Rasulullah, sayang kepada orang-orang itu. Dia faham. Maka dia bersumpah, kata dia tidak akan bersama dengan sesiapa pun daripada puak-puak Ansar ini, melainkan dia akan berkhidmat kepadanya. Tak kira lebih muda setara mana daripada dia, lebih sesak setara mana, tak kira, dia akan berkhidmat kepada puak Ansar. Begitu dia ni faham. Dia faham kelebihan Ansar tu. Dia nak berkhidmat. Padahal perawi-perawi ini kata Jarir itu lebih tua daripada Anas. Kan lagi biasanya orang muda lah khidmat kepada orang tuanya, tapi tidak. Dia berkhidmat kepada Anas, hak lebih muda daripada dia. Tidak kerana lain melainkan kerana Anas itu berkhidmat lama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tu, puak-puak dia, bukan dia saja, puak-puak Ansar ni terkenal. Maklum dah siapa dalam Quran gapo pun masuk tentang puak-puak Ansar ini. Lepas tu kelebihan puak-puak Ghifar pula, Aslam, Juhainah, Asja', Muzainah, Tamim, Daus dan Tayyib pula. Semua ni berdasarkan sumbangan dan kerja jasa mereka kepada Islam belaka. Ini panjang pula Kena berhenti sekali lah. Wallahu a'lam.